mana gila bisa best gila. Seaweed, sotong, tom yum. Diorang kat sini memang kuat seaweed lah. Banyak orang panggil nori. Nori seaweed sebab memang yang ada paling rare ni. Ni Nyangkang. nyangkang tu lah. Ambil tu. Okay, borong lagi jom. Ambil je, aku ada banyak duit ni. Ni segera. Apa ni weh? Pad Thai kan? Okay guys, halal. Apa yang halal kita rembat. Sedap tak sedap belakang cerita. Dia perencah dia kat belakang. Dia nak buat. Dia jenama yang tom cili ni kan? Tom yum tu kan? Kan muka orang kan? Ikut. Yang tim putih tu yang buat tom yum cili paste. Tahu lah jenama apa ni? Marbolam brand. Angkut. Lagi nak beli apa? Matcha ke? Janganlah kau macam rasa dulu. Ni apa ni? Halal. Tadi tu tak tulis bahasa Melayu. Halal lah. Halal lah. Ni bayam kot kan? Ikut. Vegetable noodle. Ni pun best juga ni. Tak ada halal. Alamak. Tak halal lah weh. Kulit ni tak ke bawah sangat lah. Nampak tak sih? Tak buat muka. Oh ya, okay. Pergi angkut. Satu je ke? Dia ada 2 flavor lah. Banyak duit lagi. Tak habis tak boleh balik duit. Oh ini kosong je. Oh ni ada sos dia. Kau tak ambil? Tak. Alamak. Tak ada halal. Tak ada. Ni Oh ini ada halal. Apa ni tak tulis lah. Mi kuning tu kot. Dia punya mi noodle. Ni mi saja. Mana dah masak? Mi Ni yang tak ada sini. semua flavor ni. Ini segera. Halal lah tak tu. Halal lah. Ni kan yang famous ke? Ni Korea famous lah. Jom. Botol-botol masak. Ni apa ya? Menarik pula macam pencaluk je. Ni sos taucu kan? Taucu lah, tak ada bahasa Melayu. Ui, halal lah. Kan taucu kan? Nak try lah. Mak saya suka taucu. Budu. Macam fish. Budu lah. Budu. Kenapa dia tak tulis English ke Malay ke? Ini sos ikan. Ke sos? Yalah sos ikan. Ada ikan. Soybean. Menarik ni. Cuma masak tak masak lah. Kicap kipas ada kat sini. Malaysia punya. Kicap kipas. Bangga. Mana tu dia tak beli Indonesia. Dua baru. Mudim ada Mudim. Kau tak pernah try mudim? Ni orang utara punya. Mudim kicap. Sedap. Ni lah. Mudim. Tapi kadang mudim rasa Maidin ada lah. Dulu susah dapat. Ini premiumnya kicap ke? Cantik dah betul dia. Fish sauce. Sos ikan. Ni gacha. Nak try satu boleh lah, cik. Halal lah. Halal lah. Halal lambat. Tapi family tak banyak pakai fish cake. Diorang bela-bela nak pakai untuk apa. Mushroom. Ni mushroom lah. Bukan oyster. Sedap lah mushroom susah nak makan. Kan? Boleh makan dengan saya kan? Kat juga. Beli satu lah kecil je. Tak ada kecil Alah, mushroom tak ada. Ni masak saya sedap lah. Botol ni menarik lah. Cantik packaging dia. Saya kan designer. Tolonglah. Halal halal lah. Halal lah. Rembat. Botol pun cantik Kan? Tapi macam
ganas dia motor ni mesti pedas ni. Dia bagi warning. Kalau kau beli aku, kau jadi macam singa. Nganga. Dia menangis. Ni berapa tu harimau menangis ni? Ni dah biar tadi. Dah. Review sikit. Macam tu kan. Tapi sabun kat Thailand orang cakap berkesan. Cuma tak tahu brand apa. Kopi. Ni mokona dia banyak saiz lah. Malaysia macam ni je. Dia banyak gila. Kan? Ni pun ada kecil-kecil. Kaki mancung. Macam mana? Habis tak nak kaki mancung? Tengok YouTube ada. Ha? Banyak tutorial. Tak rajin. Tak rajin. Oh, dia ada kan awak juga. Apa dia? Dalam kan. Famous eh? Ni apa? Oh ni olong ni. Alah. Ya. Jom. Kosak. Ni terbikai macam menarik eh. Warna dia pun menarik juga. Yang penting halal. Okey. Macam nak beli je tapi takut tak ada bacur lah. Selalu nampak kedai Thailand buat ni. Ini air jambu lah. Okay. Kuan sos, pak. Tu dia tester. Kuan. Puasa gila. Bau lah bau. Ni Ros Messi ni. Ni Ros Messi kan? Yelah. Kak Ros. Harus. Ya dah, tutup.